أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar tuan-tuan? Sihat alhamdulillah ya. Apa khabar ibu-ibu? Moga-moga semua di dalam keadaan sihat walafiat. Moga-moga kita semua sentiasa berada di dalam rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana rahmat dan keampunan ni dua-dua sangat penting. Yang mana kalau kita hidup tak ada dua tu rosak. Susah kita kalau hidup tanpa ada rahmat Allah, tanpa ada keampunan Allah, susah hidup kita. Moga-moga kita semua berada di dalam rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mula tuan-tuan, marilah kita sama-sama mulakan majlis kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Moga-moga dengan Al-Fatihah tadi kita berada di dalam jalan yang benar, jalan yang lurus, mustaqim, jalan yang lurus yang Allah redha dan beri rahmat kepada kita. InsyaAllah tuan-tuan, tajuk kita pada malam ni adalah mendidik anak dari acuan Al-Quran, berpandukan Al-Quran dan juga sunnah tuan-tuan. Jangan pelik, Al-Maksad dalam ni banyak yang dah tua-tua. Nak cerita anak buat apa lagi? Tak apa, cucu kan ada. Ni ada anak muda, alhamdulillah. Walaupun ala Ustaz saya budak lagi, tak apa, 10 tahun lagi pakai, simpan. Kenapa topik saya saja nak bawa Ustaz Nikmat? Ustaz boleh datang tak Rabu? Kata alhamdulillah boleh, kebetulan Rabu free. Boleh datang. Tajuk apa? Ustaz Nikmat kata sekali salah nak bawa tajuk apa, ikutlah. Saya sebagai warga pendidik terasa nak bawa tajuk ni. Kenapa? Sebab pada saya zaman sekarang ni, anak-anak muda zaman sekarang ni, tahap kecenderungan dia tak macam kita zaman dulu-dulu jauh beza dia. Jadi sekarang ni macam mana kita nak kembalikan anak-anak muda kita ni kepada jalan yang betul adalah inilah dia cara-cara ni insya-Allah. Kita bersikit-sikit, kalau nak cerita bagi habis 3 hari 3 malam kita camping aja ni. Tapi insyaAllah ni permulaan, ada rezeki jumpa lagi, kita akan sambung lagi. Sebab jauh beza. Kalau tuan-tuan rasa jadi guru, tak kisahlah guru tadika ke, sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, college ke, universiti ke, kita akan nampak perbezaan. Kenapa lah zaman sekarang ni lain sangat, lain benar rupa dia. Tak macam kita zaman dulu. Adalah sebab-sebabnya yang tertentu. Tapi apa yang kita buat, apa yang perlu kita buat adalah kita kena cari solusi. Kita kena mulakan langkah-langkah yang lebih produktif. Kalau mungkin sebelum ni kurang, kita ubah dengan cara yang lebih baik InsyaAllah. Apa benda tanggungjawab terhadap anak-anak yang pertama ni? Agak-agak apa dia yang tanggungjawab yang utama kita nak bagi dekat anak-anak ni? Yang pertama sekali adalah memberi nama yang baik.
Pertama sekali bila anak-anak keluar, zaman sekarang ni tak payah tunggu anak keluar pun kita dah boleh tahu jantina. Kadang-kadang gatal pergi scan, oh ada Angry Bird dah nampak Angry Bird, dah tahu dah lelaki, maksudnya kita dah boleh pilih nama yang baik. Sebab apa? Memberi nama yang baik adalah tanggungjawab pertama sekali terhadap ibu dan ayah. Kenapa? Kenapa? Yang pertama sekali, nama tu adalah doa. Kalau kita bagi nama yang tak elok dekat anak kita, contoh Maridah. Nama sedap bunyi Maridah ni. Siapa tahu maksud Maridah tu apa? Sakit. Tu dalam surah Baqarah tu Allah kata apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Sakit. Kita bagi nama anak Maridah. Maridah. Cukup 40 kali panggil sakit. Kadang-kadang tak cukup 40 pun, baru 10 kali sakit dah. Lepas tu kita pun pelik. Apa hal anak aku ni sakit dia manjang? Apa kebala lah. Dan macam mana kita sendiri mendoakan anak itu sakit? Sebab apa? Sebab nama itu adalah doa. Ada pula saya jumpa, kebetulan saya menguruskan peperiksaan. Ada satu orang ni, nama dia Siti Nur Hafilah. Siti okey dah, yang mulia. Nur okey dah, cahaya. Hafilah, tahu apa maksud Hafilah? Hafilah bas. Yang mulia cahaya bas. Kita pula panggil Hafilah, come here. Sekali datang, boom, macam bom atom langgar. Bas langgar kita, tak terpelantik. Mana kadang tak sampai obesity, kita pun panggil bas. Dia pun lama-lama cabi jadi besar. Gurau. Tapi nama Hafilah tu betul ada. Saya jumpa nama tu. Saya tanya dia, siapa bagi nama? Oh, atuk. Dia kata, yang ni bapak saya bagi, yang ni mak saya bagi, yang ni atuk saya bagi. Dia kata, jadi tiga-tiga ni gabungan mak, ayah, atuk bagi. Saya kata kalau boleh lepas ni janganlah panggil Hafilah, tukarlah Siti ke, tukarlah Nur ke. Hafilah tu senyap-senyap sudah. Kalau boleh tak payah siapa tahu pun tak apa. Kita pun panggil dia bas. Elok ke macam tu? Kita panggil orang, oi bas, sini bas. Ya okey ke? Tak okey Tak okey. Nama Muhammad okey dah. Kita pula panggil dia Mat. Mat maksud apa, Mat? Mat maksud apa? Mat maksud mati. Mat mati betul. Mat lama-lama mati. Kita doa mati. Mesti dia mati. Dah mati betul kawan tu. Jadi nak kena nama yang baik. Itu yang pertama sekali. Itu yang paling penting. Sebab apa yang pertama sekali tadi? Nama tu adalah doa. Kalau kita panggil, contohlah kita panggil nama yang baik. Nama yang baik, contoh kita panggil Azhar, gemilang. InsyaAllah dia gemilang. Kita pun panggil apa? Gemilang. Kita ibarat kita memanggil dia, dalam masa yang sama kita mendoakan dia menjadi gemilang. Jadilah dia seorang yang gemilang. Anwar, yang terang benderang. Kita pun panggil dia Anwar. Dari jauh nampak sinar keimanan dia. Okeylah juga. Ini nama Anwar panggil wek. Kata anak murid saya lah, nama budak tu Anwar. Wek, sini jap wek. Asal panggil dia wek? Nama dia kan Anwar, ustaz. Alah, panggillah nama Anwar ni, kau panggil wek. Tak sedap langsung nama panggilan budak-budak tu. Dia kata tak boleh. Lepas ni lagi sekali ustaz dengar, dengan kamu dengan yang tu punya nama tiga-tiga ustaz sebat. Tak boleh. Kalau you dengar orang panggil nama you tak betul, you kena tegur. Jangan panggil macam ni, tak elok. Panggil nama yang mak ayah I bagi elok-elok. Kena tegur, kena cakap. Nama Aziz, panggil Aziz, jangan Aziz. Aziz, gagah, kuat. Aziz apa? Ajizun, lembek, lemah. Kita pun panggil Aziz. Ya, kenapa? Jadi lemah orang tu. Elok Aziz. Yo, kenapa? Kita pun panggil Aziz, dia pun tegap je datang. Pasal kita dengar, kita doakan dia, kuat.
Ini Haji dia pun datang. Ya, kenapa? Jadi lemah. Pasal Haji tu masuk lemah. Jadi itu penting nama. Yang kedua tuan-tuan, akhirat nanti, ni hadis daripada Abu Darda, dia kata apa dia? Akhirat nanti Allah tak panggil nama gelaran, tak. Allah akan panggil nama yang mak ayah kita bagi dekat kita, binkan nama ayah kita dekat padang mahsyar nanti untuk kita dihitung nak dapat amalan tangan kanan ke tangan kiri. Dia tak panggil nama nickname. Nama Johan. Panggilan J. Oh, nama J. Nama penuh Johan. Panggil apa? J. Akhirat dia tak panggil J. Dia tak panggil J. Nama Zaki. Panggil apa ni? Z. Oh, lama. Nama Zaki panggil Z. Akhirat dia tak panggil Z, come here Z. Oh, dia tak panggil macam tu. Dia panggil Zaki bin Ahmad, sila datang. Dia Zaki pun datang. Tengok sama ada dia terima buku tangan kanan ataupun tangan kiri. Dia bukan nama kau siapa dah? Masdo. Happy Ramli kan, cerita Do Re Mi tu kan. Orang panggil Do. Nama kau tanya orang, nama kau siapa? Nama panjang ke nama pendek? Oh, sama je lah, mana-mana pun boleh. Kalau nama panjang Amore, kalau nama pendek Ray. Kau apa nama? Kau tak bagi tahu lagi. Nama besar ke nama kecil? Samalah besar ke kecil. Kalau nama besar Minami, kalau nama kecil Mi. Kan piramid kan, kita Do Re Mi tu kan, lepas dia kejap rompak tu. Dah kena lah kita tiga ni. Do Re Mi gitu kan. Dia tak panggil nama nickname. Dia panggil nama penuh untuk terima kita punya buku amalan catatan, sama ada tangan kanan dan tangan kiri. Beruntunglah orang yang dapat tangan kanan. Maksudnya apa? Kalau dapat buku tangan kanan, maksudnya apa? Masuk syurga. Kalau dapat buku tangan kiri, dia kena dihitung ke mana tu? Kalau ada rahmat Allah, adalah chance ke syurga. Kalau tak ada rahmat Allah, dia akan ke neraka sekejap, dan insya-Allah habis dosa dia, potong tumbuh, hancur tumbuh, putus tumbuh, baru masuk syurga. Macam itulah perjalanannya. Itu tanggungjawab yang pertama sekali. Pertama sekali tadi apa? Bagi nama yang elok. Adalah banyak lagi poin dia, nak cerita panjang, kita tukar ke poin yang kedua. Yang kedua tuan-tuan, memberi pendidikan yang baik. Memberi pendidikan yang baik ni tuan-tuan, dia bukan mula daripada baby, bukan mula daripada sekolah tadika, tak. Bukan mula daripada prasekolah, tak. Tapi memberi pendidikan yang baik bermula dari dalam perut. Bermula dari dalam perut. Sebab apa? Sebab dalam perut tu lagi dia dah mendengar. Dia dah boleh dengar. Kalau kita rajin pasang kat Al-Quran, biar dia dengar, besok-besok dia keluar, umur muda-muda dah boleh ngaji. Sebab apa? Otak dia dah proses. Dalam perut lagi otak dia dah jalan. Kalau dalam perut, masuk dalam kereta, buka-buka, when the smoke is going down, besok keluar, besok baby tu keluar, Tapi dalam kereta, masuk kereta, when the smoke is going down, itu okey lagi. Kadang-kadang kalau bapak dia jenis lagi rock, lagu apa? Metallica kan? Lagu Metallica lah, Avenged Sevenfold lah. Kalau yang klasik sikit, Nirvana, apa lagi zaman dulu punya, Elvis Presley, macam-macam. Kalau dia macam ni, kalau naik dengan bapak biasa rock, kalau tak ses, Wing. Kalau tak Wing, Ekspedisi. Kalau tak Ekspedisi, May. Kalau tak May, Left Handed. Itulah lagu bapak-bapak. Mana-mana insya-Allah sama je lah, lebih kurang. Saya hantar isteri saya pergi cek kat KK tu, kadang-kadang saya datang awal, dengar orang yang sampai hantar bini, buka pintu lagu rock. Isteri saya kata apa dia? Habislah menendanglah baby tu. Isteri saya dia belajar bahagian kanak-kanak. Isteri saya ni dia memang belajar bahagian kanak-kanak. Jadi dia tahu
ilmu kanak-kanak ni. Dia kata dia yang ajar saya, dalam perut ni baby ni dah dengar mana yang ni, kalau baby aktif, bila dengar bunyi gedung, baby ni dia akan aktif. Bila dia aktif, lagi otak dia akan jalan dan lagi dia mudah untuk menyerap. Jadi kalau kita naik kereta, buka Al-Quran, biar kuat sikit tak apa, biar dia dengar, dia aktif. Kan? Kalau 90-an dulu, kalau Quran tak lain Al-Ghamidi, Sa'ad Ghamidi ialah paling famous. Kalau zikir munajat, Ustaz Badrul Amin kan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kan Badrul Amin kan. Siapa takkan tak pernah dengar kan zaman 90-an punya. Dia kalau naik kereta bapak-bapak, tak search wing left ekspedisi. Dia kalau naik dengan mak lain. Dia hal gari badal rahi roop zindagi, चाहे कभी कभी है रूप जिंदगी hal baryahan dengan Hindustan jibar jio jo he sama kalho na ho, itu lagu mak-mak. Mana-mana lebih kurang ni bangai lagi dengar lagu mak-mak. Lagu mak-mak itulah dia. Kalau takkan kalho na ho, cori-cori cupke kan. Lepas tu kalau naik dengan atuk-atuk, dia lain sikit. Bagai sirih bulan dalam dagang seri cemerlang. Kan lagu-lagu atuk-atuk kan, lagu apa? SM Salim. SM Salim lah, Jepridin lah, oh Mas Mona. Lagu atuk-atuk, tak payah tipu. Saya dengan atuk saya rapat, saya tahu list lagu, playlist lagu atuk saya. Sampai dia saya kata, lepas Mas Mona, Zuraida. Lepas Zuraida, lagu apa? Lagu zaman dulu-dulu kan, banyak lagu perempuan, nama-nama perempuan kan. Oh Fatimah. Lagu atuk-atuk. Kalau tak pun pasang lagu P. Ramlee. Atuk-atuk buka lagu P. Ramlee. Apa lagu P. Ramlee? Aduh, tiba-tiba lupa pula lagu P. Ramlee. Padahal selalu nyanyi. Malam bulan di pagar bintang, lagu atuk-atuk kan. Makin indah jika dipandang, bagai gadis beri senyuman. Yang baby dalam perut ni layan atuk ni. Kalau dengan nenek-nenek lebih kurang Hindustan juga, tapi lagu dia lain sikit. Hindustan zaman 60-an 70-an. Bahasa koi under na asyike. Lagu cerita apa? Cerita Bobby. Bahasa koi under na asyike main syair to nahi. Maksud sampai sana dah tergantung ke dinding. Tengok dengan ini. Macam manalah anak baby dalam perut tu, dia nak jadi baby yang progresif. Kalau kita pun nasib pasang lagu rock, lagu Hindustan, lagu yang tak membina jiwa. Kadang-kadang betul lah, nak bawa kereta, kalau sepanjang jalan buka Al-Quran, memang akan ngantuk. Kenapa? Al-Quran ni dia ada satu sifat yang istimewa. Dia menenangkan. Bila tenang, memang kita akan senang ngantuk. Kan? Nak pula suara sedap. Mishari Al-Afasi ke, Abdul Rahman Ausi ke, baca sedap. Kita pun baru baca satu page, baru dengar satu page, kita pun dah. Pasal apa kita rasa macam tu? Pasal hati kita tenang. Hati kita tenang, kita akan mudah untuk tertidur. Cuba hati gelisah, boleh tidur tak? Tak boleh. Tak boleh. Hati kalau resah, susah nak tidur. Tapi bila senang kita tidur, waktu hati tenang kan. Sebab tu solat jemaah ramai. Kenapa solat jemaah ramai macam tu? Sebab tenang. Itulah dia, tenang. Al-Quran ni pun sama, dia bawa ketenangan. Sebab tu dia mudah buat kita rasa relax. Bila kita relax, kita akan rasa ngantuk.
Memang kalau nak bawa 1 jam 2 jam dalam kereta dengan Quran memang susah. Saya sendiri pun sama. Tapi saya tak adalah buka lagu rock, buka lah lagu nasyid. Ada je lagu nasyid yang rancak. Buka Rabbani, merdullah fasyahdu, jiwa pun merindu, merakam rasa kalbu, gemersiknya lagu angin kota cahaya. Lagu Intifada cerita tentang apa? Kebangkitan umat Islam di Palestin. Rabbani pun buat lagu nak bagi kesedaran, nak bagi tahu kat kita, orang Melayu, lagu ni dah lama dah. Bukan baru ni, lagu ni dah lama. Lagu Intifada ni dah lama. Waktu tu Intifada pertama, kebangkitan umat Islam pertama yang besar-besaran berlaku dekat Palestin. Cara Rabbani ni nak bagi kesedaran, nak bagi tahu dekat kita, dia buat satu lagu, yang lagu tu bertajuk Intifada. Jadi bila kita pasang, sekurang-kurangnya lagu tu dia memberi kesedaran, oh lagu ni tentang kebangkitan umat Islam melawan orang Yahudi di kekejaman Yahudi di Palestin. Kalau dah habis lagu Intifada, buka lagi lagu yang rancak. Setiap insan, kan muzik dia rancak, walaupun lirik dia pasti merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Terdengar sayu surah dibaca, sayunya alunan suara, cemas di dada, lemah tak bermaya, terbuka hijab di depan mata. Muzik dia memang rancak, tapi cerita tentang mati. Lagu Rabbani, pergi tajuk dia apa? Pergi tak kembali. Tak apa dengar, mengisahkan. Kita nak speed 18, alamak lagu pergi tak kembali, insaf. Oh tolong balik, bawa 80. 18 laju sangat, bawa lah 80 balik. Terdengar lagu pergi tak kembali, insaf. Dalam kereta pasanglah lagu-lagu yang membina jiwa. Ada tak? Banyak. Kita yang kena cari. Peluang sesuatu yang kita nak ni, kita memang kena cari. Makan pun sama. Ada ke lapar, makanan datang, cucu. Wah, makanan semua ada. Tak ada. Kita yang kena cari, kita yang kena cari makan. Kita bukannya macam Laksmana Doremi, bouncing hikmat. Nasi canda satu, kan cerita piramid kan, Laksmana Doremi dapat makanan, makan. Bouncing hikmat, makjun kuat salasa, makan makjun kuat, gaduh-gaduh sampai putus tangan. Kita tak ada benda tu. Tu dalam cerita Piramli. Jadi nak makan pun kena usaha, apatah lagi mencari sesuatu yang baik, itu lagi kita kena usaha. Sebab sesuatu yang baik ni dia tak semestinya datang. Dia tak datang sendiri selalunya. Kita yang kena kejar, kita yang kena cari. Berbanding benda-benda yang tak elok, memang selalu datang sendiri. Tak percaya buka handphone, nak tengok benda lain, iklan Nivea ketiak. Nak tengok ngaji, buka Quran, time surah Baqarah, buka keluar iklan Nivea, gambar ketiak. Elok ke? Tak elok. Tu saya cakap, benda yang tak baik selalu datang sendiri. Tapi benda yang baik ni dia kena usahakan sendiri, kena datang. Kita yang kena cari, pergi dekat dia. Lagu-lagu yang baik ada pilihan. Tapi kalau boleh, dengarlah Al-Quran, pasang Quran, zikir munajat ke, selawat-selawat ke, tak kisah. Yang penting benda-benda tu boleh mendidik dia daripada dalam perut. Sebab kalau kita mula didik dia, lepas dia keluar, itu dah terlambat. Maksudnya bila dia dah wek, baru nak ajak alif bantah pun dah terlambat. Sebab apa? Permulaan dia adalah awal lagi dari dalam perut. Yang kata, alah Ustaz, baby lembut mana tahu apa-apa. Tak, salah. Tak percaya tuan-tuan boleh baca kajian-kajian sains yang terkini ni. Mereka dah kaji dah. Kajian sains sekarang ni dengan teknologi yang baru ni, mereka dah kaji. Mereka dah cuba buat kajian sejauh mana akal manusia tu berkembang dalam perut. Sejak otak dia dah mula ada, sejak itulah dia dah mula berfikir.
Ni bunyi apa? Ni apa benda? Ni ibu aku ni makan apa? Ni mesti sambal belacan ni. Dia dah fikir dah. Dia dah fikir waktu dalam perut. Jadi bila dia dah mula berfikir, rugi kalau kita tak isi. Bila dah keluar, itu bukan permulaan, tapi dah kena masuk ke step yang kedua. Kena bagi lagi. Tunjuk face card ni. Alif, ba, ta. Alif di atas a, alif di bawah i. Memang dia tak boleh cakap, tapi otaknya proses. Otaknya proses. Sebab tu orang zaman dulu-dulu daripada kecil dia dah boleh hafal Quran. Yang pertama, benda-benda yang tak elok susah sangat nak jumpa berbanding zaman sekarang ni. Kita dengan makanan kita tak berapa nak elok kan. Siapa boleh jamin dia hari ni makan yang betul-betul berhasiat? Siapa boleh jamin? Tak ada siapa boleh jamin yang kita makan betul-betul berhasiat hari ni. Berapa banyak proses food kita makan? Dalam tepung yang kita nak goreng ikan, tepung nak goreng ayam, berapa banyak kandungan-kandungan yang ditambah-tambah? Tak ada siapa boleh jamin kita makan betul-betul makanan yang berhasiat. Jagalah macam mana pun memang susah. Itu dari sudut pemakanan. Belum dari sudut persekitaran, pemikiran, pergaulan dan lain-lain lagi. Jadi memang susah. Macam zaman dulu, lebih terjamin pembesaran anak-anak tu. Jadi kita boleh tengok Imam Syafi'i kecil lagi, dia dah hafal Quran, dah hafal hadis, kan? Dia nak pergi belajar dengan Imam Malik. Imam Malik kata apa? Kau hafal dulu Muwatta ni. Dia kata apa? Imam, Muwatta ada di sini. Dia pun terkejut, biar betul budak kecil ni, umur muda lagi. Dia pun cuba, dia pun test. Ini hadis ni kan Rasulullah ni. Ini bab ni, ini bab ni, ini bab ni. Dia pun okey. Test lagi. Ni saja bagi hadis salah. Imam Syafi'i ni, Syekh, hadis ni salah. Ni patut di sini, bukan di sini. Ni. Imam Syafi'i pula yang membetulkan Imam Malik. Sedangkan Imam Malik tu bukannya dia saja je buat salah sebab nama pun nak menguji. Saja buat salah nak tengok Imam Syafi'i ni betul-betul belajar ke Al-Muwatta ni. Rupanya memang belajar betul-betul Muwatta. Barulah dia diterima untuk belajar dengan Imam Malik. Kitab Muwatta yang sebenar-benarnya mendalami dengan Imam Malik. Tu nak kata hebat tak hebat orang zaman dulu tu. Jadi kita ni jangan pula kata Al-Azhar zaman dulu lain, zaman sekarang lain. Kita memang tak boleh capai macam mana orang yang dulu-dulu capai. Tapi sekurang-kurangnya kita usaha. Kita tak minta harap kita, bukan tak minta, maksudnya kita mengharap generasi akan datang ni generasi yang sangat-sangat akan menjadi generasi yang sangat hebat, yang boleh memacu negara kita. Tapi kita ni, kalau saya kata mengharap untuk menjadi seperti Imam Syafi'i itu agak keterlaluan. Sebab apa? Mampu ke? Agak-agak mampu ke kita untuk melahirkan satu generasi yang hebat macam Imam Syafi'i itu? Agak-agak mampu ke? Agak keterlaluan kalau saya kata wajib jadi macam tu. Sebab memang tak mampu. Dalam keadaan kekangan yang kita ada sekarang ni, yang itu macam tunya, yang ini macam ninya. Tapi sekadar menjadi orang Islam yang berguna, boleh pertahankan agama kita, boleh pertahankan negara kita, alhamdulillah, cukuplah. Anak-anak kita besar nanti, dia ada rasa kasih sayang, ada belas ihsan. Contoh cerita anak bapa. P. Ramlee jadi anak kepada Tompel, kan? Dia pergi ke ladang naik jeep, kadang-kadang nampak budak. Makcik, kenapa budak ni ada di sini? Oh, anak saya, bos. Dia kenapa ada di sini? Anak saya sakit, bos. Kalau sakit kenapa ada di sini? Kenapa tak bawa dia hospital? Tak ada duit, bos. Kalau saya cuti, saya gaji hari, bos. Kalau cuti nanti tak ada gaji. Oh, dia pun panggil mandu dia. Saya pun dah lupa nama mandu dia. Dia panggil Badim. Bagi
Bagi makcik ni cuti, gaji jalan. Makcik ini RM10 buat tambang teksi ya. Nampak tak dia ada belas ihsan. Kita nak anak kita membesar dengan ada belas ihsan. Itu antaranya. Jalan lagi. Dah ada. Bos, malam ni nak jemput kenduri lah bos. Anak saya berkatan. InsyaAllah boleh datang. Duit cukup ke? Tak cukup bos, kurang RM50. Nah, ambil RM50 pergi bayar yang tak cukup tu. Nampak tak dia ada belas ihsan. Cukuplah kalau anak kita membesar ada belas ihsan. Itu antaranya. Cukuplah anak kita besar ada didikan pegangan agama, solat tak tinggal. Jadi imam long. Dia pun istaqimu wa'tadilu sawsufukum fa inna taswiyatus sufu min tamamis salah. Allahu akbar. Dia tak ada nak belum ready lah tak ada. Belum ready lah ya. Tak ada. Boleh jadi imam, ada belas kasihan. Boleh baca Quran, bukan nak sedap mana pun, tapi boleh baca, tajwidnya jalan, tajwidnya ada, panjang pendeknya ikut, dia boleh tahu izhar halqi, ifaq yang mana ifaq, yang mana idgham, yang mana mad, dia boleh tahu. Boleh baca yang ni panjang 6, yang ni panjang 2, yang ni panjang 4. Dia boleh tahu beza, yang ni dengung, yang ni tak dengung. Okeylah. Boleh jadi imam, boleh ngaji, ada belas kasihan. Lepas tu kita pula belajar ilmu hidup. Lelaki tak semestinya tak boleh basuh pinggan. Walaupun anak lelaki, tolong ajar. Ni lepas makan basuh, lepas minum basuh, kau lepas kau masak basuh. Itu pun dikira dalam ihsan. Bila ada ihsan, anak kita membesar dengan ada ihsan tu tadi, kira okey lah tu. Maksudnya kat situ dia boleh beza mana baik, mana buruk. Dia boleh beza mana boleh, mana tak boleh. Berkat dari mana? Berkat dari pendidikan yang kita bagi tadi tu. Kita tunjuk contoh yang baik, dia pun ikut contoh yang baik. Kalau kita tunjuk contoh yang tak baik, na'uzubillah, harap-harap anak-anak tu tak ikutlah yang tak baik tu. Moga-moga anak tu ikut yang baik je, yang tak baik tinggal. Na'uzubillah. Moga-moga kita semua ni sentiasa buat baik belaka. Moga-moga Allah lindung kita dari buat perkara-perkara yang tak baik. Amin. Moga-moga Allah lindung kita daripada membuat perkara-perkara yang tak baik. Sebab apa? Sebab kita adalah contoh ataupun ikon anak-anak. Jadi membuat satu perkara yang baik, menjadi contoh yang baik, itu juga tanggungjawab ibu dan bapa. Nak suruh anak solat, dia bukan mula daripada dah besar, umur 10 tahun, bang solat bang, tak. Tapi dari dia baby, kita solat depan dia. Tuan-tuan ada cucu, ibu-ibu ada cucu, solat depan cucu. Jangan bawa pergi jauh. Dia nak bergayut ke, dia nak berpaut ke apa, biar dia tengok kita solat daripada dia kecil. Supaya dia tahu. Besok dah besar sikit kita pun cakap, jangan kacau tu nenek solat tu, tengok aja. Jangan kacau tau, kita bagi tahu dia tengah solat. Jadi lama-lama dia akan faham, ini tengah solat, lama-lama dia tak kacau. Tapi kalau kita asingkan dia, tolong kau jaga sikit, bagi jauh-jauh, jangan kacau aku nak solat. Dia pun tak pernah nampak kita solat. Macam mana dia nak tahu kita ni solat? Macam mana dia nak tanam dalam kepala dia solat tu apa lambat. Tapi bila dia nampak kita solat depan dia, kita bagi tahu yang kita tengah solat, ataupun orang lain bagi tahu kita tengah solat, lagi cepat meresap. Sebab dia nampak, visual dia tangkap masuk dalam otak, dalam masa yang sama telinga dia dengar masuk dalam otak, masuk dalam kepala untuk diproses. Ini ada kajiannya. Saya bukan cakap ni, kalau tuan-tuan kajian, tuan-tuan boleh je buka baca buku yang terkini, pendidikan awal kanak-kanak tu. Baca kajian-kajian yang terkini, macam mana minda kanak-kanak ni berkembang.
Okey, berkat didikan yang baik ni tadi dia akan menghasilkan anak-anak yang hebat. Itu dia. Kita nak jadi anak yang macam mana? Macam tadi saya kata, paling tidak boleh jadi imam, paling tidak boleh ngaji, paling tidak ada sifat ihsan. Ihsan, dia ada belas simpati, dia boleh bezakan baik mana buruk. Ada masa dia membantu orang mengikut keadaan dan juga keperluan. Dia tak semestinya tengok orang susah dia pun tolong. Dia tak semestinya tengok orang miskin dia pun tolong. Orang kurang baju nak bagi makanan, okey ke? Tak okey. Barangkali makanan dia cukup, baju yang tak cukup, kita bagi dia baju mengikut keperluan dan kesesuaian. Itu tadi. Yang pertama, bagi nama yang baik. Yang kedua, bagi pendidikan yang baik. Okey. Yang ketiga, apa dia? Yang ketiga, menyayangi anak-anak tu tadi. Menyayangi anak-anak ni tadi, tetapi jangan sampai melampaui batas. Sayang yang terlampau sayang, sampai dia lupa Allah, sampai dia lupa Nabi. Kadang-kadang jaga anak sampai tak sembahyang. Sayang ke anak sampai terlampau sayang, sampai dia lupa yang dia adalah hamba. Dan anak tu adalah nikmat yang Allah bagi sebagai tanggungjawab, sampai dia lupa yang itu sebab terlampau sayang. Azan. Okay. InsyaAllah kita rehat sekejap untuk azan. Okay, kita insyaAllah kita sambung sikit lagi. Okay, memberi pendidikan yang baik kepada anak-anak ni ada di dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min
فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Yang maksudnya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, inna min azwajikum, daripada isteri-isteri kamu tu, wa auladukum, dan anak-anak kamu, aduwwal lakum, kadang-kadang ada yang berpaling daripada kamu. Berpaling ni macam mana? Bila kita cakap dia melawan, bila kita cakap dia menjawab, kita suruh dia tak nak buat, kita cakap dia melenting, kita marah dia marah kita balik, kita ajar dia ajar kita balik. Allah cakap dah dalam Quran ini, dalam surah At-Taghabun, fahdharuhum. Allah kata apa? Fahdharuhum, maka berawaslah. Perkataan fahdharuhum, berawaslah tu, kalau kita tengok dalam kitab tafsir, banyak mufassirin dia memberi kaedah-kaedah macam mana kita nak cara-cara berawas. Antaranya adalah dengan memberi pendidikan yang baik. Kita bagi dia pendedahan, bagi tahu dia antara dosa-dosa besar, min akbar kabair, perkara yang besar lagi besarlah dahsyatnya. Apa dia? Dalam hadis kata 3. Yang pertama, usyriku billah, mensyirikkan Allah. Yang kedua, menderhaka kepada ibu bapa. Menderhaka kepada ibu bapa jatuh selepas syirik. Syirik tu dosa dia besar dah. Bawah dia, peringkat yang kedua, menderhaka kepada ibu bapa. Maksudnya besar tak besar dosa menderhaka kepada ibu bapa? Besar. Jadi kita kena bagi tahu dekat anak kita supaya jangan menderhaka. Kena bagi tahu daripada dia kecil. Sebab tu kalau kita tengok dekat pasti, dia akan ajar hadis-hadis yang tertentu. Antaranya lah saya tengok dekat pasti, kawan-kawan saya yang mana hantar anak dia dekat pasti. Lagipun dulu waktu saya bertugas jadi imam, sebelah masjid tu ada pasti. Jadi pagi-pagi saya akan dengar budak-budak ni akan baca hadis. Al-hadithul ula, Al-hadithul awal, innamal a'malu binniyat. Budak-budak ni ramai-ramai baca hadis. Maksudnya daripada kecil dah ada pendedahan tentang hadis-hadis yang tertentu, bab-bab tertentu. Yang ketiga tadi, yang pertama tadi, usyriku billah, jangan syirik kepada Allah. Yang kedua, menderhaka kepada ibu bapa. Yang ketiga, memberi false witness ataupun saksi tipu ataupun menipu lah, senang cerita. Tak nampak pun orang tu mencuri. Kau nak tahu tak, malam tadi dia mencuri tabung masjid. Satu tabung dia angkatnya. Tabung yang mana satu? Itulah yang berat tu, yang ada batu dalam itu. Dia buat macam mana? Dia angkat tu? Yalah, dia angkat. Oh, kuat betul dia angkat yang tabung besi tu. Nampak tak menipu? Itu dosa besar tu. Dosa besar. 3 dosa yang terbesar sekali antaranya. Yang pertama tadi syirik, yang kedua durhaka kepada ibu bapa, yang ketiga memfitnah, menipu. Dan pun pergi kat mahkamah, antaranya yang lain pergi dekat mahkamah. Betul ke kau nampak si pula ni menceroboh rumah janda tu? Betul dia ceroboh rumah janda tu. Dah agak dah dia lama dah syok rumah dekat dia tu. Menipu dan jatuh fitnah. Maka itu juga adalah dosa yang besar. Kita kena bagi tahu dia dosa besar, menderhaka kepada ibu bapa. Itulah antara cara kita nak beri pendedahan. Tu yang pertama, memberi nama yang baik. Yang kedua, memberi pendidikan bermula dari dalam perut. Yang ketiga, bersederhana, menyayangi anak. Bukan apa, terlampau sayangkan anak sampai dia lupa anak ni adalah tanggungjawab. Bila tanggungjawab, maksudnya dia ada hak daripada kita dan kita juga ada hak daripada dia. Contoh hak anak, apa dia? Bagi makan, bagi minum,
bagi tempat tinggal, bagi pendidikan. Apa hak kita terhadap anak? Dengar kata tolong mak ayah. Itu hak kita tu. Bila kita kata tanggungjawab, kita ada hak daripada dia dan dia juga ada hak daripada kita. Itu yang kita maksudkan tanggungjawab. Kenapa pula tanggungjawab? Anak ni adalah nikmat. Bila Allah bagi kita nikmat ni apa dia? Nikmat ni sesuatu yang Allah beri, bukan sekadar untuk suka-suka. Tak. Tapi Allah beri nikmat dengan tanggungjawab. Allah bagi kita harta yang banyak. Tanggungjawabnya apa? Untuk kita berjoli ke? Tak. Allah bagi harta yang banyak. Ada harta yang untuk kita, ada harta untuk keluarga kita, ada harta juga untuk masyarakat. Jangan kata, oh aku ada 50 juta bilion, semua ni aku punya. Tak. Ada masa dia kena bayar zakat. Kenapa kena bayar zakat? Itu yang saya kata tadi. Dalam harta yang banyak Allah bagi nikmat tu, ada harta untuk kita, ada harta untuk keluarga, ada juga untuk masyarakat. Itu yang kita kata tanggungjawab dalam nikmat. Bila nikmat mesti ada tanggungjawab. Dapat anak nikmat tak? Nikmat. Siapa kata dapat anak tak nikmat? Cuba tanya orang yang dapat anak, seronok tak seronok? Oh, kalau tak seronok tak tahulah. Seronok tak dapat anak? Seronok. Oi, 7 hari 7 malam menjaja. Oi, aku baru dapat anak. Oi, aku baru dapat anak. Macam ayam jantan bertelur. Ayam jantan bertelur. Macam apa? Ayam telur biji iu sekampung. Macam tu. Lain benar ayam jantan bertelur. Jangan. Tak berlaku macam tu. Maksudnya dia gembira dapat anak. Bila dia dapat anak, maksudnya Allah bagi dia nikmat. Dalam anak tu Allah bagi juga dia tanggungjawab. Jadi itulah dia. Bila tanggungjawab, ada hak yang kita kena bagi dan ada hak yang juga kita perlu terima. Jadi mengasihani anak ni tadi jangan sampai lebihan. Kita tak nak anak ni jadi macam anakku Sazali. Kecil-kecil, anakku Sazali dengarlah. Kan? Kecil-kecil dia duduk anakku Sazali ngeng. Besar-besar, bapa yang bersalah dalam hal ini. Bapa yang membesarkan Sazali membabi buta. Nampak tak? Kecil-kecil kita duduk anakku Sazali kan. Besar-besar salahkan bapak dia. Dah lah salahkan bapak dia. Dia tengkengnya pula. Dah nasib baik tak ada sakit jantung. Kalau sakit jantung gul. Dah bapak dia gul. Kita tak nak anak kita jadi macam tu. Pak, nak ni pak. Okey, bagi kan kita Sazali kan macam tu kan. Wah, kawan-kawan, mari kita berpesta. Bapa aku kaya, bapa aku bagi apa? Aku orang kaya, bapa aku sudah bagi aku duit. Mari kita berpesta kan. Kan dia jajak kawan-kawan dia kan. Mari kita bersukaria. Habis balik sekolah pergi bersukaria. Apa yang anak dia nak, semuanya dia bagi. Salah ke kita bagi apa yang anak kita nak? Tak salah. Tapi berpada-padalah. Atuk-atuk pun sama. Salah ke bagi apa yang cucu kita nak? Tak salah. Tapi ia berpada-padalah. Ini tak, Tok, ceklat Tok. Dah 5 kilo ceklat dalam bukit. Minta lagi. Yang ataupun ambil lah. Tak boleh. Kena berpada-pada. Ceklat semalam kan ada lagi kan? Atuk bagi 5 kilo kan? Tak kau 5 kilo kau ngadap semalam. Tak, kita kena berpada-pada. Janganlah Tok nak ni tak bagi, Pak nak ni Pak bagi. Tak, berpada-pada. Maksudnya bagi ikut keperluan. Bagi ikut keperluan. Pagi dah makan nasi lemak, Pak pukul 9 makan nasi lemak. Pukul 10 lapor lagi, Pak KFC kan ada promo bajet untuk breakfast. Singgah boleh Pak, pukul 10 minta KFC. Bapaknya pun singgah. Kan pukul 11, Pak, yang ni kan ada laksa sarang, sedap, murah ni. Bapaknya pun belikan lagi. Lama-lama anaknya jadi apa? Lama-lama anaknya jadi apa? Jadi belon.
lama-lama jadi belon. Maksudnya apa? Kalau kita bagi tanpa berpada-pada, lama-lama jadi apa? Silap-silap jalan pun tak boleh. Kan? Jalan pun tak boleh silap-silap. Ada tak? Ada berlaku. Yang berita semalam ke apa, saya tengok dekat apa, dalam zaman sekarang kan tak ada beli paper. Sekarang kan beritanya dekat internet. Kebetulan lah buka berita harian dekat Amerika Latin, ada satu remaja ni berat dia 200 kilo. Remaja berat dia 200 kilo. Sekali makan 16 biji burger. Sekali makan 16 biji burger. Mana tak 200 kilo? Itulah ibaratnya kalau tak berpada-pada. Contoh, Pak, duit tak cukup lah Pak. Kau nak berapa ringgit? 5 juta Pak. 5 juta? Ni bapak saya bagi ibu. Yang minta tu umur 5 tahun. Minta 5 juta. Habis kedai runcit tu dibelinya. Uncle lah, saya tak mau beli jajan, saya mau beli ini kedai. 5 juta dah cukup ke uncle? Itu tanda-tanda tak berpada-pada. Contoh tu memanglah agak keterlaluan saja je, melawak, takut ngantuk. Tapi itulah contoh-contoh yang tak berpada-pada. Jadi kita nak bagi macam mana? Kita kena ada timbang balik. Bukan timbang rasa, kena ada timbang balik. Maksudnya, kalau kau nak ni, kau periksa bagi semua A dulu. Bagi 5A, okey abah bagi. Kau dah lagi berapa kilo hari ni? Dah 2 kilo lagi dah exercise, jogging. Okey abah bagi kau makan ni. Itu maksudnya ada timbang balik. Ada timbang balik. Ada perkara yang dia buat, dia selesaikan dengan baik, kita pun bagi ganjaran. Okey, tak ada masalah. Dan kalau kita nak bagi pun, kalau tak nak buat macam tu pun, kita berpada-pada. Contoh, tadi kan pukul 9 kau dah makan nasi lemak kan, 2 pinggan kan, ada sotong, ada ayam kan, cukup je. Kau petang karang pula kau makan. Kau tengah hari apa nampak kau makan, lesing kau satu kali. Cakap je lah macam tu. Kita janganlah lesing betul-betul. Warning, biok, supaya dia tak buat. Kita marah dia sebab apa? Sebab kita benci dia ke? Tak. Kita larang sebab apa? Sebab kita tak suka dia ke? Tak. Kita larang sebab kita sayang. Kita bagi dia berpada-pada ni bukan sebab kita kedekut. Tak. Kadang-kadang kau ni kedekut lah, anak kau nak minta motor pun kau tak bagi. Kau duit banyak, kau kedekut betul lah. Cakap lah, aku bukan kedekut. Aku kenal anak aku ni kaki panjang kan. Kalau tak ada motor, naik basikal pun sampai Bagan. Aku risau kalau ada motor bukan lepas Bagan. Tukar negeri seberang. Ni naik motor jalan-jalan dengan kawan. Betul tak? Kita lebih tahu anak kita macam mana kan. Jadi itu tanda itu cara orang berpada-pada. Nak bagi motor boleh, bagi cukup umur. Kau abah bagi motor suruh pergi sekolah, kau jangan pergi ngelencong je. Cakap. Kau abah tahu kau lencong, bawa awet, siap abah gantung ni ke atas bumbung. Motornya abah gantung, tayarnya abah cabut, jual ke pajak gadai. Kita bagi tahu dia, warning. Kau abah bagi kau motor, kau jangan nak ubah suai. Tukar exhaust kau siap kau. Abah gantung exhaust kat telinga kau buat anting-anting. Kau datang sekolah pakai exhaust. Gantung goyang-goyang anting. Apa exhaust kat telinga. Warning, bagi tahu siap-siap. Bagi tahu siap-siap. Supaya apa? Supaya dia beringat. Kita marah bukan sebab kita tak suka, tak. Kita marah sebab kita sayang. Saya banyak bergaul dengan orang yang lebih usia daripada saya, dan saya ambil pengalaman daripada mereka. Kadang-kadang mereka, itulah Ustaz, saya ni dah terlambat dan nasihatkan. Tak apalah, Ustaz muda lagi. Lagipun Ustaz selalu cakap depan orang, Ustaz sampaikanlah. Ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya, bila saya dengar pengalaman orang, saya ambillah pengalaman orang. Apa antara guru yang terbaik? Antara guru yang terbaik mengajar kita adalah pengalaman. Orang yang ada pengalaman banyak ni, ilmu dia lebih luas, pandangannya lebih luas, fikirannya pun lebih luas. Orang yang tak ada pengalaman, dia lebih sempit dan cenderung kepada sesuatu yang dia tahu je. Kalau dia tahu A je lah sampai habis. Berbanding orang yang ada pengalaman, A, B, C, D. Dia ada banyak cabang, banyak jalan, banyak cara. Pasal pengalamannya dah luas, perjalanannya dah
dah jauh. Jadi itulah sikit sebanyak tuan-tuan. Kalau nak sambung lagi 3 hari 3 malam kita camping kat sini. Tapi itulah saya tak sanggup. Kalau seminar 2 hari pun kadang sampai lengah. Oh, cakap kat depan ni nampak macam senang, tapi lepas cakap semput. Lepas cakap semput. Kalau seminar 2 hari semput, kalau 3 hari 3 malam tak salah. Nak cerita panjang lebar memang panjang. Tapi itulah antaranya sikit sebanyak antara tanggungjawab kita terhadap anak-anak kita dalam mendidik anak-anak ni supaya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang boleh menentukan masa depan kita, yang anak-anak yang lebih terjamin masa depannya. Sebab apa? Anak-anak ni nanti bila kita dah tak ada, dialah yang akan memacu masa depan agama kita. Agama kita ni terletak pada bahu anak-anak bila kita dah tak ada nanti. Sebab itulah penting mendidik anak-anak dan menjaga anak-anak dalam suasana agama. Okey, memberi pendidikan yang baik antaranya, memberi nama-nama yang baik, sayang anak dengan berpada-pada. Itu adalah cara-cara dalam mendidik anak-anak supaya anak-anak kita ni jadi orang yang berguna. Kalau tak jadi ulama pun paling tidak boleh jadi imam, paling tidak boleh baca Quran dengan baik, ada ihsan. Cukuplah tu. Okey, itu sekadar kesimpulan. Saya mohon maaf salah dan silap saya, yang merepek merapu-meraban, saya minta maaf. Saya memang suka bergurau-gurau, bernyanyi-nyanyi. Itu memang saya punya hobi lah. Saya mohon maaf salah dan silap kalau ada yang terkasar bahasa, ada yang terasa, ada yang tak kena, mohon maaf salah dan silap. Moga-moga apa yang saya sampaikan ada manfaat kepada tuan-tuan. Mana yang boleh ambil, boleh pakai, ambil pakai buat tauladan. Mana yang kurang baik, jadikan sempadan. Okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.